Ya ampun! Our party ni rendah yang sedap! Winai mi, setelah Diana membelai mi yang paling seru sekali. Mari kita berusaha dengan dia. Tapi pertama, mari kita lihat saiz lain. Wah, Nancy ada 10 lapisan mi. Ya ampun, berapa pula Chloe ada? Wah, 100 lapisan mi nampak sedap. Baik, mari teruskan dengan sesi merasa. Wah, sedapnya. Gadis-gadis, rasanya macam Coca-Cola. Hebat, saya betul-betul suka. Tapi ya terus sedikit. Siapa seterusnya? Oh. Maaf sesimani kerana mi. Itu menjijikkan. Baiklah, sekarang giliran saya. Saya ada plug yang hebat. Elektrik. Lihat itu. Garpu saya sungguh ajaib. Ia boleh Itu kerana mi berpusing dengan sendirinya sekarang. Dan yang buat nasi itu hebat? Wah, rasanya seperti KitKat. Ini adalah coklat kegemaran saya. Angry part of beri BNB chocolate way buburi. Oh, ayo. Ia sangat sedap, lazat, dan garpu ini sangat mudah. Ia berpusing dengan lucu dengan mie. Mari cuba masukkan mie ke dalam mulut Anda. Oh, satu lagi. Haha, lihat itu. Serangan garpu. Sangat sedap. Tak masuk dalam mulut, tapi tak apa. Itu menjijikkan. Sekarang saya mahu cuba mie saya. Rasanya seperti haba baba. Ia sangat lazat. Dan saya boleh tiup gelembung. Wow, berjaya. Your style to the nursery. Oh, this slate's Farad. Baldi ni. Oh, sial. Diana, mari bantu dia. Hey. Oh, Brainy yang siya. Cherry's Regis, sudah lama sebentar bangun. Tetapi saya langsung tidak boleh memilih mie dari penangkapan. Oh, saya dah terbelit. Boleh bantu saya? Saya tak boleh makan pun. Satu idea datang kepada saya. Diana, mari ambil hujung mie dan makan. Gadis-gadis, tinggalkan untuk saya juga. Oh, kepala saya berpusing. Apa? Tanpa saya. Oh, nah, ini. Ayo, jangan marah. Wow, jadi ia adalah mata marmalade. Betapa manis. Bagaimana dengan yang lain? Wow, Chloe ada 10 mata marmalade dan Nancy ada 100 mata marmalade. Hebat. Mari kita mulakan dengan Diana. Dia hanya ada 1. Wah, sedapnya. Thanks, Sigrid. Sangat pedih. Tapi sangat sedap. Oh, sangat sedap. Oh, baiklah. Siapa seterusnya? Oh, saya. Saya ada sebanyak 10 mata marmalade. Cool. Saya akan makan dengan tiup pop. Wah, ia sedap. Saya dapat makan semuanya. Oh. Aduh. Nancy, bantu saya. Saya ada benjol di tekak saya. Tolong saya. Oh, dari main sesuatu saya bro. Terima kasih Nancy as our sartrisias. Dan sekarang selensau, saya full of flavors sebanyak 100 mata marmalade. Ia kedengaran sangat mudah kerana ia sangat sedap. Dan sangat suka yang semua. Diana, jangan pandang barang-barang saya. Dia hanya untuk saya. Wah, dia sangat hebat. Tidak satu pun. Ayolah. Tamak. Hanya ada mau start sebenarnya sendiri. Sedap. Bagaimana jika saya makan satu saja? Tak perlu. Ini hanya untuk saya. Oh, saya ada idea hebat. Saya ada stokin. Ya, sebut ini yang cari search dan saya ada idea. Saya akan buat anak patung kain. Oh, bagus. Lihat itu. Ia kelihatan sangat lucu. Anda perlu melindungi mata marmalade saya daripada Diana semasa saya sibuk makan. Bagus. Adakah Anda benar-benar mahu menghentikan saya dengan stokin ini? Di mana kamu nampak stokin itu? Saya telah menjauh dari jam marmalade. Ayo, keluarkan tangan kamu dari sini. Oh, sedapnya. Lepaskan saya. Nancy, stokin kamu gila. Apa? Saya tak dengar apa-apa. Sibuk makan jam marmalade? Oh, kawan baik. Oh, bantu aku. Beri saya 5. Wah, banyaknya waffle. Saya tak pernah bayangkan sebanyak ini. Wah, Nancy ada 10. Hebat. Berapa banyak Diana ada? Oh, cuma 1. Itu dah cukup untuk saya. Malah satu waffle ini boleh jadi paling sedap dengan sirap-sirap ini. Saya cuma perlu tambah Sedikit lagi. ini, Dan. Sedikit itu. Daripada everyday scroll, mari kita. Sangat sedap. Baiklah, mari kita pergi. Ini sangat sedap. Betul, ia adalah
Sangat sedap. Bagaimana dengan kamu? Saya sedang fikir cara nak makan. Satu idea datang kepada saya. Saya tak mampu fikirkan apa yang lebih baik daripada krim putar dengan waffle. Saya boleh tampalkan mereka sekali, kemudian saya dapat sebuah rumah. Oh, lihat itu. Wah, sedikit lagi. Sekarang bobolnya. Oh, lihatlah itu. Betapa cantiknya. Lebih baik rasa segera. Bagaimana? Hebat. Saya sangat suka. Wah, nasi redang makan syurmena yang sedap. Saya juga mau mencumainya. Saya ada sebanyak 100 waffle. Betul, saya juga boleh membina sebuah rumah. Tapi saya akan menyambungkannya dengan Nutella dan ia akan jadi lebih sedap dan lebih teguh daripada krim yang cair dengan cepat. Kami melekatkan segalanya di sini dan sana. Bagus. Kemudian kita tambah lagi Nutella. Dan bumbung di atas. Cantik! Saya tak sabar. Saya betul-betul nak cuba. Baiklah, satu lagi. Oh, lihat itu. Saya ada kubu kecil. Pasti diserang oleh naga. Kita like kefargaraskers dan kubu waffles dari Delfats. Hebat! Itu berapa bersih daripada kubu banyak diserang oleh naga. Dan sekarang naga yang lapar akan makan semua yang sedap. Dan ia akan makan kamu. Betapa lazatnya. Naga boleh menangani askar, tetapi biarkan kubu kepada saya. Eins Stresser surga. Nutella bakyu dapat waffle und hal fragada lazat. Ia dua daur sirdukan yang terakhir untuk menggunakan Nutella. Oh, ia sangat sedap. Oh, saya makan terlalu banyak. Oh, kerja bagus, naga. Wah, ada Reina sana berongami. Jangan betul sebut nasur. Baiklah, Chloe hanya mempunyai 1, tetapi Nancy mempunyai 10 berongami. Berapa banyak yang Diana ada? Ya ampun, sebanyak 100 biji. Betul. Dengan siapa patut kita mulakan? Chloe, ayo. Baik, saya terfikirkan satu idea bagaimana. Baiklah, saya tulis bizar sorry brown marmalade setsir. Anda hanya perlu menggulungnya. Nak perlu lihat isu dia mana seriburi. Ia sangat hebat, sangat sedap, tetapi sangat sedikit. Saya ingin lebih. Berapa banyak yang saya ada? Oh, rupa-rupanya saya ada 10 beruang getah. Sedap. Saya patut mencubanya segera. Oh, saya malah mendapat idea yang menarik. Saya boleh lakukannya. Saya Siapa perlu akan meletak. sesuai beruang supaya ada 2 susulan bola sepak. Cukup untuk siapa? Siapa yang permainan hebat? Dan sesiapa yang menjaringkan gol, siapa yang memakannya? Saya sedia. Mari kita mulakan. Baiklah, kawan-kawan. Mari kita mulakan permainan. Pasukan bola sepak paling lazat di dunia. Hooray! Mari kita mulakan. Baiklah, permainan bermula dan pasukan menjaringkan gol. Hore! Mari gesturut saya. Hebat! Izda terinan. Dan 1 gol lagi. Hanya tinggal beberapa keping sekarang. 1 lagi. Saya hampir makan seluruh pasukan. Oh, ada beberapa lagi yang tinggal. Baiklah, so itu sahaja. Permainan sudah tamat. Siapa seterusnya? Ayo. Oh, akhirnya tiba jurisan saya. Saya sangat ingin mencoba beruang marmalade saya. Oh, betapa sedapnya mereka. Ada banyak sekali. Saya akan makan kamu untuk masa yang sangat lama, tetapi ia menarik. Saya boleh menikmati makanan yang sedap ini untuk masa yang sangat lama. Saya akan menanggapnya dengan mulut saya. Begitu banyak sehingga saya boleh makan seumur hidup. Oh, sangat lazat. Saya akan makan sekumpulan sekaligus sekarang. Non serius, saya bosan film sirahang saya sudah penat. Baiklah, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya ada idea. Saya akan letakkan sedikit ke dalam mangkuk dan sekarang saya akan cairkannya. Jadi mari kita jadikannya marmalade cair dengan pembakar ini. Oh, ya. Sekarang saya akan ambil marmalade cair ini dan saya hanya akan minumnya. Oh ya, saya rasa itu sudah cukup. Mari coba. Lihatlah itu. Ia sangat cantik dan terdapat begitu banyak. Dan rasanya jauh lebih baik. Bahagian yang menarik adalah saya boleh memicitnya seperti slime. Oh, lihat konsistensi ini.
Baiklah, saya tidak perlukan mangkuk lagi. Sekarang saya boleh pergi ke bahagian seni. Baiklah, pertama kita perlu menyebarkan semuanya dengan cantik. Adalah perlu untuk menilai rasa. Hebat! Main pun tidak sesiapa memberitahu bahwa ia boleh Sangat menjadi... lazat. Kita boleh buat beruang marmalade yang besar. Lihat itu. Ia hebat. Adakah awak sudah tahu apa yang nak dibuat dengannya? Oh, itu beruang gummy yang besar. Ia nampak cantik dan menyelerakan. Cuba segera. Diana sangat suka. Gadis-gadis sangat cemburu melihat awak makan dengan air liur meleleh dan mereka tidak... Jardin Mars. Baiklah, gadis-gadis. Asal-asal saya Terbawa-bawa. Wah, Wahai semua, kenalkan si comel ini. Oh, betapa cantiknya. Saya juga mahu anak kucing. Alangkah manisnya. Ini hadiah Anda, tetapi Anda perlu melukis dengan kaki Anda. Apa? Sudah tentu. Mari kita lakukan ini. Saya akan mula melukis. Saya tidak pernah melukis dengan kaki saya. Ia akan menyeronokkan dan menggelikan. Mari kita lakukan ini. Ini adalah mata. Hidung dan selebihnya butiran. Menjadi cantik. Apa itu? Ia adalah seekor babi. kamu tidak faham apa-apa. Bagaimana dengan awak? Oh, betul. Masa untuk membuat lukisan yang cantik. Wah, itu menarik. Saya tidak pernah buat ini sebelum ini. Mari kita lukis beberapa butiran. Oh, lihat mata itu. Bagus, bagus, bagus. Saya suka. Ia sebenarnya hebat. Oh, ya, betul. Giliran saya. Baiklah, Anika Isel. Saya akan tumika terus master sekarang. Oh, tidak! Bunga saya! Apa yang saya akan lukis sekarang? Itu bencana! Oh, tidak. Apakah bau ini? Julie. Oh, kaki awak berbau busuk. Saya akan sesak nafas. Oh, Cira. Adakah dia baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pakai topeng gas. Biar saya. Ini dia. Itu jauh lebih baik. Saya tak boleh bernafas. Oh, baiklah. Lelaki. Bagaimana saya nak melukis? Oh, tidak. Lihat itu. Lukisan saya rosak. Saya tak boleh betulkan pun. Saya minta maaf. Ya, kami tidak mahu merosakkannya. Oh, gadis-gadis, tunjukkan apa yang kamu telah lakukan. Harap Anda suka lukisan saya. Oh, Brittany, itu adalah babi yang hebat. Julie, betul. Julie, apa yang kamu ada? Saya minta maaf. Ini tidak baik. Kamu sudah bersedia? Bagaimana cikgu suka lukisan saya? Saya sudah cuba. Trev, Jane, kamu adalah fenomenal kami. Kamu dapat ikan. Tangkap ia. Apa? Saya tak perlukan itu. Sasaran dikesan. Oh tidak. Dia mahu makan saya. Tidak, tolong saya. Oh, muka saya. Oh, adakah ia masih di sini? Ya Tuan. Oh, kasihan Jane. Tugasan anda seterusnya adalah cincin. Oh, apa yang buruk? Saya tidak memakai cincin. Cepatlah, apa sahaja yang anda katakan, saya akan melukis cincin paling cantik di dunia. Kita akan lihat tentang itu. Apa yang kamu buat? Saya tidak suka cincin, jadi biar saya fikir apa yang akan saya lukis. Saya akan lukis emoji. Lihat itu. Tunggu,
Tunggu, kita akan berseronok sekarang. Oh ya. Luar biasa. Lampaknya seperti muka saya. Jane, adakah kamu sedang tidur sebentar? Ya, adalah rahasia. Bagaimanapun saya akan terus melukis benda saya. Oh, mari kita buat ini cantik. Jari saya. Oh, tidak. Oh, jangan menangis. Oh, terima kasih. Baiklah. Sama-sama. Bagaimana saya melukis cincin? Betul, kita boleh ambil lengan tiruan. Jangan bagi tahu Jane. Ya, kelihatan pelik. Saya boleh melukis cincin terus pada jari. Dan batu delima yang cantik. Ia kelihatan seperti yang sebenar. Itu hebat. Oh, cincin ini tak boleh tanggal. Apa yang patut saya buat? Oh, Julie, boleh tolong saya? Sudah tentu, Jane. Yeay, mari kita lakukan ini. Oh, kita pasti akan berjaya. Wow, ia berjaya. Oh, kepala saya. Terima kasih, gadis-gadis. Oh, masa sudah tamat. Gadis-gadis, tunjukkan cincin kamu. Bagaimana Anda suka cincin saya? Apa pendapat Anda, cikgu? Oh, tidak buruk. Seni sudah siap? Mari kita lihat apa yang orang lain buat. Lihat itu. Oh, kamu memang suka bergurau. Bagaimana dengan kamu, Britney? Saya mempersembahkan kepada Anda, Cheese, cincin dengan berlian yang besar. Hebat! Oh, itu bagus. Hadiah itu milik kamu. Oh, Hore! Baiklah. Nah, itu dia. Au. Terima kasih. Oh, ia sangat cantik. Ia sungguh menakjubkan. Oh, saya nampak ia dalam mimpi saya. Aduh, ia sungguh menakjubkan. Saya cintakan awak. Cik Britney, awak sudah berdaya sepingharm dari benyoa Sirasing? Sudah tentu saya... Apa? hello! Oh, ya ampun. Tunggu. Kemana awak pergi? Itu kelakar. Lihat ini. Hello? Awak nampak tak? Gadis-gadis, tugasan Anda seterusnya adalah rumah coklat. Itu sangat hebat. Tidak, tetapi tunggu. Ya, betul. Masa bermula. Apa? Mari kita simpan ini, Mas. Baiklah, semuanya jelas. Dia akan lukis rumah dan ia akan jadi sempurna. Mari letakkan tingkap di sini, bumbung. Saya hebat. Akan ada matahari. Sedikit rumput. Itu sangat bagus. Lihat awan-awan. Selesai. Hai. Hei, gadis-gadis. Lihat itu. Oh, tak kisahlah. Saya akan mulakan dengan warna merah. Oh, tidak. Pensel ini patah. Alamak. Hei, siapa yang buat begitu? Jane, saya akan ambil pensel baru dan sehelai kertas baru. Semuanya akan jadi sempurna. Hei, pengiraan saya sempurna. Oh ya? Bagaimana dengan karya agung saya? Apa? Ia benar-benar teruk. Apa? Oh, satu idea. Saya ada sarung tinju? Tidak, pisang. Oh, di mana pensel saya? Untuk membuat rumah yang sempurna, saya perlukan sedikit gam dan banyak pensel berwarna. Jika Anda gamkan mereka bersama, Anda boleh bina rumah kayu sebenar. Ya ampun. Apa? Saya tahu, terima kasih. Ya, mari kita lakukan ini. Ini pensel oranye saya, melukis sebuah rumah. Pintu,
Saya sangat suka. Hei, gadis-gadis, masa sudah tamat. Adakah semua sudah bersedia? Lihat lukisan saya. Apa? Tidak, bertani maaf tetapi tidak. Oh, baiklah. Julie, lihat itu. Tidak buruk, saya suka. Oh, lelaki, teruskan. Ayo, Jane. Wah, itu menakjubkan. Anda melebihi jangkaan saya. Tahniah kepada pemenang baru kita. Ia Jane. Ini hadiah Anda. Terima kasih. Cantiknya. Ia diperbuat daripada coklat, gula-gula, dan marshmallow. Sedap. Sedap. Betul. Oh, lihat kes itu. Oh, wanita. Wow, kamu ada 5 minit untuk melukisnya. Ayo, jom. Baiklah. Hore. Mari kita buat sedikit gurauan. Apa masalahnya? Di mana pensel dan berus saya? Di mana semuanya? Saya tidak tahu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Berhati-hati. Apa-apalah. Saya akan melukis Pop-It. Ia akan mengejutkan kamu. Satu kontur, beberapa titik yang berwarna-warni tentu saja. Menarik. Tapi saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya tiada berus, tetapi saya ada jari. Ia lebih cepat dan lebih seronok melukis dengan cara ini. Mari buat beberapa titik. Wah. Apa? Ya pasti bukan Jane. Ya langsung tidak bagus. Oh, tidak. Baguslah, saya ada Skittles kegemaran saya. Saya suka gula-gula ini. Ia sangat masam dan manis pada masa yang sama. Apa yang dia buat? Tunggu sebentar. Ia gila. Saya ada idea yang sempurna. Lihat saja itu. Telepon Pop-It saya yang sempurna hampir siap. Selesai. Ia hebat. Nampaknya masa sudah habis. Haha. Gadis-gadis, mari kita lihat. Apa pendapat cikgu? Tidak buruk, tetapi boleh jadi lebih baik. Jane, Di sini, saya lukis dengan jari saya. ia kreatif. Ayo, Britney. Oh, bravo. Ini adalah kemenangan. Terima kasih, cikgu. Ini hadiah Anda. Oh, gadis-gadis, jangan kecewa. Mari kita ambil suafoto. Senyum. Terima kasih banyak kepada semua. Sekarang, saya mau waffle. Boleh buatkan untuk saya? Sudah tentu waffle. Mari kita mulakan. Saya akan memerlukan jam. Puluhan kek selai bagus teoret panas. Saya mudah semuanya, dan keseluruhan adonan melekat dengan baik. Sekarang kita ambil besi goyang. Oh ya, jauh ini tidak sesuai, tetapi acuan silikon adalah tepat. Tuangkan jeli kita ke dalam campuran. Macam tu sahaja. Apa pendapat ini? Resipi yang aneh. Saya tak berkata begitu. Cikgu coba waffle jelly yang hebat. Lihat ini. Wah, iya betul-betul. Menarik, Sri Cheng bikin yang favorit menarik. Saya penuhi coklat berwarna. Kita cairkannya dalam mandian air. Bagi sampai kita cairkan semua coklat hijau, kita celupkan waffle ke dalamnya. Tapi tidak sepenuhnya. Kita letakkan di atas pinggan. Berkuah sana pinggan ke KMK Versman. Itu boleh sewa. Mel, Tidak ada ambil kawat. coklat. Keluarkan titisan coklat. Beautiful. Sekarang silakan. Pasti dia kelaya dan never cuat tembikai. Kerana ia akan mempunyai... Jumpa lagi.
Oh, ya. Ini nampak sempurna. Oh, memang hebat. Sophie akan menghargai kreativiti saya. Oh, ya tayo sehat seperti buat waffle klasik kan guys. Dan this waffle lebih sedap ya. Saya sudah menyediakan adunan, menuangkannya ke dalam alat pembuat waffle, tetapi hanya separuh. Dan sekarang saya memerlukan koko. Tuangkan ke dalam campuran dough yang tinggal, dan tuangkan dough coklat ke bahagian lain waffle supaya waffle itu menjadi coklat. Lihat, kita tutup seperti itu, dan tunggu tentunya hingga ia sejuk. Chef, apa yang kamu lihat, Pop? Sekarang kita keluarkan waffle. Oh, ya betapa kerapnya. Wah, nenek, itu hebat. Terima kasih, Chef. Sekarang kita letakkan waffle di atas pinggan, tuang madu di atasnya. Sekarang kita sapu strawberry. Itu indah. Awak nak strawberry? Saya tanam sendiri. Oh, ya. Danny, awak nak? Ya, Tuhan Danny. Apakah makhluk yang terbang ke pelbagai arah ini? Iya, Es. Oh, ia tersangkut. Terima kasih, Nenek. Keluarkan pengadun. And then damp today sudah sip. Tuangkan ke dalam besi goyang. Sama-sama. Oh, tidak. Itu Isal. Patut saya buat. Oh. Betul. Saya boleh buat donat waffle. You, Danny. Ia adalah waffle. Ia adalah donat. Oh, baiklah, Sophie. Baik. Cuba secepatnya. Ayo, sayang. Wah, kamu semua buat waffle untuk saya? Hampir. Mari lihat apa di dalamnya. Apa itu? Donat? Menarik. Mari kita coba. Tunggu, rasanya seperti donat. Apa yang sedang berlaku di sini? Saya mahu waffle, tetapi ini juga sedap. Wow, lihat itu. Harumnya. Ada strawberry pada waffle. Dan yang coklat dan vanila. Sedap. Oh ya, Nenek, saya suka. Sangat baik. Sekarang, apa itu? Saya tidak pernah melihat waffle jeli sebelum ini. Mereka sangat lucu. Ya sedap, hebat, saya suka. Tapi siapa yang menang? Beri saya 1 minit untuk berfikir. Saya rasa saya suka strawberry lebih. Waffle ini mengambil kemenangan. Oh ya, saya sudah cakap yang waffle saya akan jadi paling sedap, Chef. Anda sudah cuba yang terbaik. Saya sedang siapkan lukisan saya sekarang. Dan voila, saya menang telur hancur. Tidaklah susah sangat. Anda boleh mula sekarang. Idenya bagus. Mari kita mula memasak. Mereka perlu bantuan. Ayo. Letakkan dalam bungkusan. Kenapa ia tak berfungsi? Ayo, telur, buka. Oh, telur-telur itu pecah. Oh, apa yang patut saya buat telur hancur sekarang? Oh, betul. Saya gunakan gula-gula kegemaran Sophie. Dia suka gula-gula marshmallow. Dan jika dicairkan, ia kelihatan seperti putih telur. Baiklah, mari kita mulakan sekarang dengan pengering udara ini. Bagus sekali. Siap. Sekarang saya perlu buat kuning telur. Ya, baiklah. Ibu siap yang menjadi gula-gula kuning. Sebenarnya, nampak? Dan sekarang contoh kebajikan saya tidak akan lupa untuk tambah sedikit garam dalam bentuk batang pop. Bagus. Ya, jadi Danny, telur hancur sangat mudah untuk dimasak. Betul. Saya boleh tunjukkan kelas master kepada kamu. Kita pecahkan telur ke dalam mangkuk dan pisahkan putih dan kuning telur dengan bantuan khinzir comel ini. Oing, oing. Apabila semua kuning telur berada dalam mangkuk berasingan, kemudian tuangkan putih ke dalam 2 mangkuk. Tambahkan tit merah dalam 1 mangkuk dan ke mangkuk lain. Geriskan. Sekarang kita akan campur yang semuanya. Anda juga perlu pukul kuning telur Anda, sudah tentu. Untuk itu saya akan ambil pemukul ini. Oh, sempurna. Ya. Sekarang kita tuang kuning telur ke dalam kuali. Dan kita tunggu ia masak. Seterusnya kita gulung separuh menjadi gulungan. Dan tuangkan protein hijau di 1 bahagian kuali. Dan 1 merah juga. Lihat sekarang kita dapat gulungan berwarna ini. Understand skit pretty why is it creeping? Oh yeah, with selfie, busy reduce.
Sekarang kita sabar sendiri sayuran untuk hiasan. Dapat tomato cherry. Nenek tertidur lagi. Bangunlah. Mari kita giring pilihan yang terbukti. Sedikit bunyi. Ayo, bangun. Apa itu? Di mana? Mengantuk? Saya yang potong pertama, jalan. tidak. Masukkan lada ke dalam kuali dan pecahkan beberapa telur ke dalam setiap lada. Oh, sudah siap. Sekarang kita terbalikkan di atas pinggan. Oh, ya sedia. Saya sudah sediakan pinggan pada selfie yang cerewet. Oh, saya sangat lapar. Apa ini? Lada. Saya tidak suka sayur. Baiklah, mari cuba. Selamat tinggal. Menjijikkan. Sekarang mari kita coba gulungan berwarna ini. Ya, kelihatan hebat. Mari kita nilai rasa. Ya ampun, ia benar-benar sedap. Dan ada telur goreng terakhir yang tinggal. Sekarang ia telur hancur manis. Hebat. Wow, dan ada pop rock juga. Keren. Saya suka sangat. Mari kita coba yang lain. Apa itu? Adakah kuning telur dibuat dari getah? Hebat, saya boleh buat belon. Dan saya beri kemenangan kepada telur hancur manis. Saya tak percaya. Awak dengar dia tadi? Mari kita lihat mereka di sana. Kali ini akan ada sesuatu yang menarik. Ia ialah milkshake. Cepat masak. Saya sebuah dari saya senafir luar susu. Saya pengen Fanta. Saya ada banyak keras di sini. Mari kita ambil acuan ais dahulu. Oh ya, sekarang kita tuang Fanta dengan perisa berbeza ke dalamnya. Setiap satu ada... Sekarang. Ais lebih still tidak ada ini bukan aisnya. Ya. Tak disigal sejuk. Rasanya seperti Antartika setelah diri aku. Bang. Mari kita singkirkan kesejukan ini. Semuanya beku. Kami masukkan mata ke dalam gelas besar dan tinggi dan isi dengan Sprite selepas itu. Wah, lihat warna-warna ini. Sangat cantik. Sedap. Ya. Berikut ialah satu Seri. Alah sayang, itu yang kamu dapat. Saya sedang membuat sesuatu seperti smoothie sayuran. Kami masukkan semua sayuran yang paling berguna dalam pengisar. Ini akan sehat. Brokoli, lobak merah. Sekarang saya ada 1 gelas penuh jus sayuran perahan segar. Saya akan perlukan limau gedang sudah tentu, potong lubang, dan tuangkan jus sayur ke tepi. Oh, ia cantik dan sehat. Dia akan jadi sangat lezat. Masukkan straw dan tuang selebihnya ke dalam gelas. Danny, kamu perlu minum. Cuba baiklah nenek. Harap saya boleh bertahan. Menjijikkan. Saya tidak mau menyusahkan nenek. Nenek, bagus. Terima kasih. Iya. Betul ke? Terima kasih, ayah. Video Irving Chef yang lakukan. Oh ya, sekarang saya ingin tunjukkan kelas pakar lain. Saya ingin buat milkshake sebenar. Dalam satu pengisar, saya masukkan semua ais krim biru. Warna biru, sirap biru, dan kisah berlet. Kita membuat berat merah jambu, ais krim merah jambu, raspberry, dan sirap merah jambu. Iwau tinggal untuk berdalam sus kemana-mana. Dan hidupin pengisar. Oh ya. Pasti sedap. Tuang milkshake ke dalam gelas dan hias dengan krim putar. Taburkan dengan nuts dan tutup dengan penutup. Seperti di kedai kopi. Nampak hebat. Sophie akan letakkan mereka dan cuba 2 milkshake sekaligus. Lihat, cantik dan membantu. Kerja bagus, sayang. Oh, ayo. Dia mesti mencobanya. Selamat menjamu selera. Oh, wow, hebatnya. Saya akan mula dengan ini. Nampak macam jus oren. Menarik, tetapi rasanya teruk. Mari cuba. Jus sayur dari nenek. Saya tak mau kecewakan dia. Ya, next. Yang terakhir. Sekarang mari kita cuba apa lagi? Inilah setiap janggut. Ah, hebatnya. Jauh lebih baik daripada koktel sayuran. Wah, baiklah, saya suka yang ini. Dan apa yang ada di sini? 1 topi keledar lengkap.
Bagus. Mari kita letakkan Di atas kepala saya. Dan saya boleh gabungkan kedua-dua coklat dalam satu tiup. Hebat! Inilah susu kocak yang saya inginkan. Ini luar biasa. Saya tahu dengan tepat siapa yang menang kerja pertandingan ini. Yuhu, saya tahu Sylvie akan menghargai perhatian saya. Ya, terima kasih. Nampaknya seseorang sangat lapar. Hei, hati-hati. Awak terkena dahi saya. Dan saya adalah senilai serawa ganggu saya lagi. Saya telah fikirkan sesuatu. Tengok! Saya takut. Sekarang simpan gergaji itu. Persen kisifal di sini untuk potong. Twix. Terlalu sejuk. Darban Siri Kuswori. Itu sahaja. Saya hampir siap. Akhir sekali adalah untuk membuat potongan terakhir. Kini makan coklat akan jadi lebih mudah. Oh, maaf. Berapa secara tidak sengaja. Lihat betapa hebatnya saya melakukannya. Nampak lebih banyak coklat. Terdapat 2 keping dan sekarang ada 10. Hebat. Oh, saya tidak mahu sesi lain hari ini berakhir. Ini tidak dapat dielakkan, tetapi semuanya ada kelebihannya. Sekarang saya boleh menyegarkan diri. Package tambahan. Anda lakukan dengan baik. Terima kasih. Sekarang saya boleh makan semuanya sekaligus dan tiada apa yang akan menghalang saya. Betapa lazatnya. Bagus. Saya masih ada banyak bar. Faham. Tapi kenapa anda perlukan Sebuah balang bayi terkena kepala saya. Kenapa awak terus membaling benda ke arah saya? Maaf, saya cuma perlu buat susu coklat. Nampaknya ia berkesan. Saya pasti Twix akan lebih sedap dengan ini. Oh, ya, gabungan yang hebat. Saya ingin mencuba lain kali. Sekarang, giliran saya. Saya sudah tahu apa yang nak dilakukan dengan banyak coklat ini. Pertama, tiup semua pembungkus. Wah, bagaimana awak melakukannya? Sekarang, mari kita mula membina hutan. Untuk melakukan ini, saya memerlukan spatula dan simen manis, yaitu Nutella. Bau sedap. Saya pasti pasta akan menjadi penambahan hebat kepada Twix. Lihat betapa kukuhnya ia memegang bata manis saya. Tinggal sedikit lagi. Sunshine Churro. Hebat. Betul di kumain rosau. Terlalu wow. Kenapa menara saya bergoyang? Ya, apa yang awak buat? Ia hampir jatuh. Berhenti segera, saya kata. Oh, tidak. Oh, nampaknya saya sepatutnya dengar nasihat dia. Sekarang saya akan dapatkan awak. Bagus saya pakai topi keledar dan tidak cedera. Wah, mata kami. Saya ini tidak berpikir tentang bahagian serbelar fletek jamak. Hanya ada satu mata. Seseorang dapat bahagian terkecil lagi. Berhenti ketawakan saya. Tiada apa yang lucu di sini. Saya rasa saya hanya bergurau. Baiklah, sekarang saya akan balas dendam terhadap awak. Mari kita lihat jika awak suka permainan ini sekarang. Saya rasa ia kelihatan agak menakutkan. Hei, bantu saya di sini. Apa yang terjadi? Adakah itu mata kamu? Mimpi ngeri. Saya tak boleh tengok. Menakutkan, apa yang sedang kan? berlaku? Kenapa kamu lemparkan mata kamu pada saya? Aduh, nampaknya gurauan saya keterlaluan. Tolong saya tercekik. Satu mariner saya untuk Serbia. Bola coklat ini sangat lazat. Ya ampun, mata. Baguslah, ia cuma gurauan. Saya sudah berasa takut. Ngomong-ngomong, mata itu sedap. Awak pasti akan suka. Sayangnya, saya tak ada apa-apa lagi. Jadi tiba giliran saya. Harap saya suka juga. Oh ya, ia sedap. Saya suka gula-gula getah. Hei, kenapa awak letak tangan awak? Ini bahagian saya. Semua 100 biji mata ini milik saya. Betapa lembut dan manisnya ia. Hebat. Segala yang saya suka. Tinggal satu versi berpangsi kemal yang kira yang ada lawannya. Ya, berikan kami satu mata saja, tolong. Ating,
Maaf kawan, saya tak ada apa-apa lagi. Terlambat. Saya rasa sedikit pelik. Apa ini? Berlaku di muka saya? 3. Nampaknya seseorang di atas. Banyak sedikit repek. Jadi, orang betul lihat saya bungkus ke repek. Saya dan dua orang tidak bernasib baik. Itu pasti. Saya tak boleh angkat ke repek pun. Apa yang dia fikirkan? Saya perlukan pembesar. Dengan bantuannya, akhirnya saya boleh makan. Dan cuba untuk melanjutkan keseronokan itu sebanyak mungkin. Hello? Nana, paket sudah selesai. Sembarang Slayu. Istri baik. Charm Slam Furry. Pandoing Cat. Saya tak boleh buka. Ayo, terbuka. Nampaknya ada orang yang akan lapar. Baiklah, saya tak setuju dengan ini. Saya akan buka tin juga. Lihat, saya berjaya. Kenapa awak jatuh? Bodoh. Untuk tunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Wah, hebat. Ia patut dihormati. Arsa ay Sir Heinzering Sur Polny Renteroven. Ada, Silverbear. Sur Universtalling Harry Matterbear. Dia fang pilih lebih banyak latihan. Itu gayanya, oke. Biarkan dia pulih sebentar dan saya akan makan keripik saya. Kita kawan baik. Ingat, kongsi dengan saya. Maksud saya keripik, bukan pembungkusan. Maaf, saya tak dengar apa yang awak cakap. Nampaknya ini bukan masa yang sesuai. Saya tidak boleh berhenti. Hati-hati, kamu hampir terkena saya lagi. Ini tak boleh diteruskan begini. Oh, sakit. Saya sangat bertuah. Jangan macam dia membuat krimmu. Kerana dia memerlukannya, dia mendapat apa yang sepatutnya. Adakah kamu serius? Adakah saya mempunyai sejenis benih bukannya? Sarte kubis. Bayan Feather Fane suatu dengannya. Saya tidak idea. Saya rasa saya makan saja. Saya tidak boleh kunyah. Minggu. Bayan kalifikan. Saya rasa kita patut tanam ia di tanah. Berhenti lempar kepada kami. Cukup. Saya perlu menggali lubang yang lebih dalam. Kalau tidak, tumbuhan ini tidak akan bercambah. Tetapi kerana awak semua di dalam tanah. Dan sekarang benih saya juga. Adakah awak benar-benar fikir sesuatu akan terjadi dengan ini? Kita akan segera tahu. Tapi buat masa ini, makanlah kubis kamu. Baunya sungguh menjijikkan. Saya benci sayur-sayuran. Rasanya tidak sedap. Baguslah saya dapat bahagian yang paling kecil. Harap saya dapat atasinya. Saya perlu minum cola, segera. Ayolah, beri saya botol itu. Saya perlu menyiram tanaman saya. Ia memerlukan kelembapan. Jadi bagaimana? Adakah ia membantu? Ya, ia mula tumbuh. Mungkin. Hebatnya. Show dan extrovert. Doa beri menjam selera. Baiklah, ini adalah teks yang berakhir seperti ini. Heru harap saya tidak menanam apa-apa. Tak suka brokoli, tak suka kobis. Oh Tuhan, kamu semua mengotorkan tanah sekarang. Tapi saya sudah lakukan. Sekarang giliran kamu. Hingga saya merasa saya coba untuk habiskan semuanya. Lihat dari frame perdaya bodoh. Tidak mudah dipermainkan. Saya akan berpura-pura makan semuanya. Tapi sebenarnya saya buang saja. Awak pikir awak boleh tipu saya? Tidak akan berjaya. Saya akan ambil dan bawa balik. Baiklah, saya hampir free. Hanya tinggal satu potong untuk dimakan. Jadi, bagaimana dengan segala yang lain? Saya khusus menyimpan ini untuk kamu. Tak perlu ucapkan terima kasih. Nampaknya rancangan saya gagal. Saya telah terbongkar. Jangan terganggu. Makan. Skittles. Hebat. Tidak semua orang every bagger fire. Seberapa seripun perdengar, Renader ada satu gula-gula. Kalah. Ketawa yang baik adalah ketawa terakhir. Saya tahu apa perlu buat. Kenapa awak perlukan telefon? Awak akan lihat sendiri. Awak akan tambah gula-gula saya sedikit. Wow, tak tahu ini mungkin. Masih tinggal satu gula-gula sahaja, tapi alangkah. Besar, hebat, wah.
ti kamera keluar ini? Bagus. Ya, air sandwich keluar ini. Ayah. Saya tidak akan cuma main swing. Saya rekendangkan gula-gula dengan mulut saya. Lihatlah. Oh, Sister Baver. Da air queen. Lagipun, ayah ada idea yang lebih baik. Sirik, Helmscan. Ini gula-gula saya. Ayah akan makan sendiri. Dan warna mana yang nak mula? Banyak sangat. Dari ini, atau mungkin yang ini. Saya tahu apa yang perlu dibuat. Apa ini? Saya belum faham lagi, tetapi dia jelas sedang merancang sesuatu. Ini adalah loteri menang-menang yang akan memberitahu saya apa yang perlu dilakukan. Ada gula-gula oranye di dalam. Apa maksudnya? Hanya satu perkara. Sekarang saya tahu apa yang perlu pilih. Saya perlukan gula-gula oranye. Bagaimana rasanya? Anda suka? Oh, banyak. Sekarang ia lebih baik bagi saya dalam urutan mana untuk makan manisan saya. Jadi, mungkin saya akan main loteri Anda juga. Wah, lihat apa yang ada di sini. Yo, wah, Anda menarik bola bertuah. Saya bermimpi tentang gula-gula besar, dan akhirnya impian saya menjadi kenyataan. Itu hebat. Lihat, ada lebih banyak gula-gula di dalam. Or, either conjuring your diri your car. No, it is yang hebat. Saya tidak keberatan. Terima kasih banyak. Sedap. Di mana kita? Macam mana kita keluar dari sini? Oh, ada begitu banyak kunci. Sekarang kita terperangkap selamanya. Oh, ini sangat teruk. Tunggu. Senyap. Oh, alamak. Baiklah, mari kita mulakan. Hai, budak-budak. Hujan Skittles. Baik, boleh saya kejutkan saya tengganti. Saya bersedia. Wah, saya suka Skittles. Ia sangat berwarna-warni dan funky. Apa? Saya bersedia. Mari dapatkan sesuatu yang manis. Tolong. Itu menjijikkan. Ia masih melekit. Ada sesuatu tersangkut di rambut saya. Kunci bilik ini. Atau mungkin ia akan berfungsi dengan satu kunci. Kemana awak pergi? Cepatlah. Yeay. Kunci pertama sudah siap. Hei. Oh. Baiklah, saya perlukan cabaran. Baiklah, Rabu. Mulakan dulu. Oh, okey. Akan cuba. Menjijikkan. Baiklah, the number boys. Oh ya, do it. Saya pun mahukannya. Sempurna. Oh, kamu sudah punya semuanya. Baiklah, saya akan cuba lagi. Oh, dia. Tidak mungkin. Okey, demi cabaran ini, saya kena habiskannya. Saya boleh buat. Oh, ini kuncinya. Kita akan buka kunci. Baik, saya sedang melakukannya. Selesai. Itu menakutkan. Gear Imarin. Baik. Underwear. Tak mungkin. Apa kata kita berlawanan jari? Mari kita pergi. Oh, ayuh. Yay. Nah. Apa yang ada di dalam? Dan saya boleh menguruskannya dengan mudah. Ya, agak kepala. Mari kita lihat apa yang saya dapat. Sebatang lobak coklat. Saya akan coba. Oh, ia telah menukar gummy bear menjadi coklat. Wednesday, beri saya secebis. Rabu, saya mahu Oh, ini sangat sedap. Ia lazat. Itu kamera. Adakah ia sepatutnya ambil gambar awak? Oh baiklah, saya buka. Kaki ayam, itu menjijikan. Mari,
Biar saya ambil gambar mereka. Sekarang itu nampak enak. Selamat menjamu selera. Oh, ini sedap. Saya akan makan setiap keping coklat sekarang. Oh, ada kunci itu. Kita berjaya. Jom, sakitnya. Bagus, Wednesday. Ajarkan Trisal. Saya akan cari tahu apa di dalamnya. Ini hanya berlendir dan menjijikkan. Apa masalah dengan kamu? Pergi. Oh ya, mari kita lakukannya. Apa? Bos buat dengan baik, Annette. Oh tidak, benda apa yang berlendir dan hijau seperti hingus? Oh, apa nomor-nomor itu? Jelas, sudah. Tanya, Teruskan. salah. Anda bergerak. Oh, saya tak nampak apa-apa. Di mana awak? Ya, taruh baik. Minuman rahasia lagi? Jom buat ini. Baiklah, awak dulu. Oh. Baiklah. Ini menjijikkan. Tetapi saya terpaksa mencuba. Tim tiga sikit. Baiklah, mari kita share. Sudah selesai. Apa? Saya tidak rasa baik. Mungkin lebih baik. Mari, terlihat. Itu bos. Saya sudah sakit sebab. Siapa pergi? Ayos tadi yang frodier. Mari cemeri biji mentos radar spotol. Bangun! Saya terleka. Masa untuk rasa minuman saya? Apa yang berlaku? Dia cuma seorang. Apa yang kamu buat? Dia berhenti. Oh, Wendy, bagaimana dengan saya? Oh, awak langsung tidak tunggu saya. Baiklah, mari kita lakukan ini. Selesai. Baiklah, 3, 2, 1. Cabaran seterusnya. Apa yang ada di situ? Hah? Tidak. Bla bla bla. Boleh saya mulakan dulu. Saya akan lakukannya sendiri. Ia agak sedap disentuh. Wow. Begitu mengerikan. Saya akan simpan. Elf theory. Saya Feels padatin. Hey, lihat apa yang saya jumpa. Oh, awak memang pandai. Wednesday, itu kata laluannya. Jijik. Mari kita pergi. Dan sempurna. Tinggal satu lagi. I need Koya. to drink Capra Persia Surfry. Mantra. Itulah yang dia perlukan. Tok. Siapa di sana? Oh, seram. Hei. Oh, apa di dalamnya? Oh, alamak. Itu menakutkan. Wow. Oh, baiklah. Saya bersedia. Mari buka. Wah, itu cantik. Aduh. Baiklah, sekarang giliran awak. Jadi, apa yang ada di dalam? Oh, apa yang ada di dalam itu? Oh. Oh, saya rasa sangat teruk. Baiklah, mari bangun. Siapa yang ada di dalam? Suap. Berjaya seni yang terakhir. Ini yang terakhir. Mari kita buka dengan cepat. Apa yang berlaku? Apa yang mereka telah lakukan? Ya, kerja yang bagus. Kami sambungkan bahagian-bahagian bersama-sama.
Begitu sahaja. Dan kemudian paku. Aduh, sakit sangat. Cari saya. Wih. Oh, jangan risau, Lububu. Sophie pasti baik-baik saja. Wah, tak tahu cara guna tukul, Sophie? Saya ada pemutar skru. Alat ini lebih cepat dan lebih boleh dipercayai. Mari kita bina rumah. Cepat, kan? Selesai. Mari tambah bumbung. Sekarang saya dah bina rumah. Sophie, apa yang awak buat? Saya tak boleh guna tukul. Oh, saya ada idea. Saya perlukan gula-gula getah. Mari kita kunyah sekejap. Dan sekarang, mari kita lekatkan semua bahagian bersama menggunakan gula-gula getah ini. Itu idea yang bagus. Saya dah dapat. Begitu sahaja. Oh, aduh. Sempurna. Sekarang, bumbung. Wah. Apa? Apa yang sedang berlaku? Saya diliputi cat biru. Berhenti, berhenti. Saya bisa memutuskan untuk mengambil sedia warna dalam hidup Sophie. Ini meriam air saya dengan cat biru dan saya akan cat rumah saya biru. Ya mudah. Mari kita mulakan cat. Yay! Lububu, hati-hati. Kita perlu cat bahagian dalam rumah juga. Wah, Ewan Frank Shade Reef dengan Spark Rally. Sekarang, Leon Sophie. Apa yang dia buat? Wah, dia menung cat merah jambu terus dari penyiram. Hebat. Dan ia mengecat semuanya dengan rata. Wah. Lihat itu. Begitu cepat dan mudah. Oh, itu potret Lububu. Ia kelihatan hebat. Dan apa yang Danny hasilkan? Oh, dia memutuskan untuk melampirkan potret Lububu miliknya juga. Ya, saya bina rumah yang hebat untuk kamu, Lububu. Oh, Lububu adalah rumah terbaik yang saya boleh bina untuk kamu. Sri kita buat halaman depan untuk rumah saya. Esas saya punya rumput tiruan dan pagar di kedua-dua belah. Hebat. Lububu, apa yang awak ingin letakkan di sini? Baik, si ada lampu yang hebat. Kursi ke pokok Christmas dan kerusi berlengan di dalam. Sekarang, ia kelihatan seperti gazebo. Masuklah. Adakah anda suka? Saya sangat gembira. Danny, apa yang kamu pikirkan? Baiklah, I ada idea yang sibuk. Mari kita letakkan garaj dan setelah itu anda kita akan gantung alat-alat di sini, poster dan letakkan tayar. Oh, hebat. Dan apa gunanya garaj tanpa kereta? Masuklah. Lububu, saya ada kereta sendiri dan ia memang hebat. Apa yang awak ada di situ? Ya. Aha, baiklah. Saya perlukan span. Mari kita sambungkan. Dan sekarang mari tambah kain yang cerah. Dan kita ada sofa dan beberapa bantal. Sekarang kita letakkan permaidani merah jambu dan letakkan meja kopi di sebelah sofa dengan sedikit tanaman. Sekarang almari, TV dan lebih banyak tanaman. Tapi ada rumput yang selesa. Mari tambah pelekat Hello Kitty. Mereka sangat comel. Dan mari letakkan di merata tempat. Sekarang saya sudah siap, berbeda berbeda untuk Buan Paso. Om saya akan serkan sama Lexi Art Kersoman. Kita akan gantung bola disco. Kerana Lububu, saya suka Apa? Saya akan buat lebih baik daripada itu. Saya akan letakkan permaidani juga. Nanti kita berletak lampu neon istong bilang. Ada sofa, bantal, and fitong Lububunan. Penjatungnya poster. Sekarang semak kecil di sini sebuah kerusi berlengan dan meja. Akan ada kola di atas meja. Sekarang, rak-rak. Ini rak dengan semua hiasan. Dan jangan lupa bola disco juga. Yay, kita boleh adakan parti yang hebat.
yang patut saya lakukan di tingkat 2? Apakah bunyi-bunyi itu? Oh, tidak. Lububu saya menangis. Oh, ia lapar. Oh, betul. Biar saya buat dapur di sini. Pertama, saya perlu ambil jubin ini dan catkannya supaya kita ada lantai yang cantik. Nampak seperti papan catur kan? Hebat. Sekarang biar saya ambil gunting dan cardboard. Kita potong segi 4 tepat. Selepas itu, dari cardboard kuning. Dan sekarang saya perlegam 2 segi 4 tepat bersama. Kami pasang keseluruhan struktur. Ada bar di sini dan kerusi. Tepat meja kita letakkan makanan dan cawan. Dan sekarang mari kita letakkan peti sejuk di sebelah tumbuhan comel ini. Dan sudah tentu semua set dapur. Kita isi rak kosong dengan makanan dan mari letakkan periuk di atas dapur. Ini dia. Lububu, datang dan lihat. Sophie, wafing beres na lububu atau nicis tinggi tui ke kiupo iku beranggo. Kita perlu memperbaikinya dengan cepat. Oh wow, berpercaya dengan rasanya. Saya coba. Bagaimana dapurnya? Mari, makanlah sedikit makanan. Saya tahu kamu akan berkarya kek ini. Wow. Apa yang kamu buat, Danny? Saya juga buat dapur kayak McDonald's yang bagus. Lububu saya boleh sentiasa makan burger kegemarannya. Awal lapar? Mari, lihat apa yang saya buat untuk awak. Adenita, Lububu Korweti telah jatuh ke dalam mimpinya. Kontrol bauti sore dan juga menakjubkan. Ups, awen kau minum terlalu banyak cola? Dia menyeronokkan. Tak sabar nak lihat apa yang berlaku seterusnya. Sekarang saya akan membuat bilik tidur. Kita akan ambil span dan tutup dengan kain. Ada mujina yang kita akan memotongkan di kereta dari cardboard. Dan kita akan cat mereka merah. Mereka akan menjadi Lightning McQueen yang sebenar. Setakat ini nampak hebat. Sekarang kita akan gam katil ke cardboard. Dan ia akan menjadi katil kereta yang sebenar. Hebat! Sophie, apa pendapat kamu? Adakah kamu suka bilik tidur gaya baru saya? It's just bercium tasar. Awis buat sikam si baik. Saya tahu sangat mana untuk membetulkannya. Kita ambil lidi dan gam. Gamkan lidi bersama dan sekarang kita tutup dengan kain dan gamkan hiasan dalam bentuk bunga. Andi reckon dia hits you when menjadi sign to win next win in series cerita dongeng. Lubu bisa bersih seorang putri and squish siap lebih baik. Wah, Sophie, lu dah buat kerja yang hebat. As-las mencuci meja komputer untuk lububu saya. Dekorasi semai pria yang komputer crowd berfungsi dengan kawan di sini. Tidak tiba masanya untuk lububu ciri tidur. Di mana yuk sayangku? Dia terus terjuri, yang bermaksud dia menikmatinya. Lububu saya akan teruja. Sayang, lihat apa yang saya buat untuk kamu. Bilik impian kamu adalah bilik tidur dan saya buat ini untuk kamu. Mimpi indah, sayang. Danny, mari kita biarkan mereka tidur. Oh, Julia sangat comel. Kita